Waktu itu orang Melayu ni ditindas oleh penjajah komunis. Memang hidup susah, ekonomi teruk, tak ada duit. So, perjuangan UMNO waktu tu benda tu lah. Mereka nak tolong orang Melayu keluar dari kemiskinan dengan tiket judi, loteri ni. So, macam mana mereka buat kan? Waktu ni bila mereka keluarkan agenda idea tu, sebenarnya idea tu bukannya idea yang baru. Mereka pun dapat idea ni tengok sebab kawan sebelah buat jadi. Kawan sebelah tu MCA. Dan memang berjaya model tu. Dan dia dapat bantu orang-orang dalam MCA, rakan-rakan Chinese menggunakan penjualan tiket loteri. So, mereka ada duit lah. Bukan saja untuk politik, tapi untuk kegunaan kebajikan. So, mereka pun kompang. Mereka nak benda ni jadi. Tapi, waktu tu banyak mufti kata tak boleh. Mufti kata memang terang ni haram. Ni judi. Tapi, waktu tu UMNO ditegakkan dengan satu prinsip. Dia kata, waktu darurat, kita boleh makan benda yang haram. Sekarang adalah darurat ekonomi. So, mereka anggap benda ni adalah boleh makan babi dalam ekonomi lah kan. Maksudnya buat benda haram. Dan mereka berjaya pull off benda tu. Dengan mendapat sokongan kebanyakan ahli UMNO waktu tu untuk buat benda ni. So, mereka buat apa? Mereka pun cetak 200,000 tiket loteri. Dan yang boleh jadi ejen rasmi untuk jual tiket adalah ahli UMNO. So, berapa banyak dapat komisen? Satu tiket tu waktu tu tak ada ringgit. Waktu tu ada Malaya, British and Borneo dollar. So, dia jual dengan $1. Komisen adalah 7%. 7 sen lah. So, tengoklah berapa banyak tiket dia boleh jual. Dia dapat lah collection kan. So, memang betul-betul menjaga kebajikan Melayu lah. Since mereka kata konsep dalam Islam, you nak pool duit dan bagi hadiah itu haram. Betul tak? So, macam mana mereka nak bidah? Mereka kata tak apa. Kalau you cabutan tu tak naik number tu, you anggap $1 itu adalah sedekah. Betul. Kajian tu aku baca gila betul mereka ni. Memang terpesong teruk. So, mereka katakan benda ni adalah loteri kebajikan. So, mereka ambil duit ni, mereka buat apa? Mereka tolong orang susah. Mereka beli kuih-kuih raya untuk ahli UMNO. Dan juga mereka buat beasiswa untuk the first Malay College of Kuala Kangsar. MCKK dapat beasiswa. Dapat beasiswa dari duit judi. Sampai dapat support oleh Jabatan Agama Johor. Dan mereka bagi penggunaan kutipan loteri ni dalam akaun Big Sweep tu untuk buat masjid. Dan memang mereka berjaya bina sekolah agama guna duit tu. Memang ada sampai sekarang. Dan negeri-negeri yang tentang adalah Kelantan. Dan Kedah pun sangat strict waktu tu. Sultan kata you nak buat pun ada certain benda je boleh buat dan benda lain tak boleh buat. So, ada negeri yang memang dia tentang lah. Sebab dia tahu benda tu jelasnya haram.